Oh, lihat tuan-tuan, dekat pantai Teluk Batik ni. Ramai betul orang. Pantai Teluk Batik. Teluk Batik ialah sebuah pantai yang terletak di Lumut, Perak. Ia terkenal sebagai destinasi percutian yang menarik dengan pasir putih yang halus, air laut yang jernih dan pemandangan yang indah. Pantai Teluk Batik terletak kira-kira 7 km dari Pelabuhan Lumut. Mempunyai pantai yang panjang dengan pasir putih yang sesuai untuk berkelah dan aktiviti air. Terdapat pelbagai kemudahan seperti gerai makan, tandas, tempat persalinan, tempat letak kereta dan taman permainan kanak-kanak. Sesuai untuk aktiviti seperti berenang, bermain layang-layang, berkelah dan bersia-sia di sepanjang pantai. Dahulunya merupakan tempat persinggahan kapal ke Pulau Pangkur. Teluk Batik juga menjadi lokasi Pesta Laut Lumut yang diadakan semasa cuti sekolah. Teluk Batik dinamakan Teluk Batak pada zaman awal kewujudannya. Walau bagaimanapun, pada 26 April 1974, nama Teluk Batak telah ditukar kepada Teluk Batik. Teluk Giam kat Pulau Pangkur tu. Teluk Giam ni kat Pulau Pangkur. Kawasan pantai ini dikelilingi oleh keindahan hutan hujan tropika yang merimbun di bukit-bukit yang terdapat di sekelilingnya. Anggaran keluasan Teluk Batik ialah lebih kurang 60 ekar persegi, manakala panjang pantainya adalah 1 kilometer.